So hari ni kita belajar tajuk tingkatan 4 bab 6 hukum linear. Okay, so hukum linear ni selalunya dia keluar dalam kertas 2. Kertas 2 selalunya yang kena buat graf lah. Lepas tu kadang-kadang dia akan keluar juga dekat bahagian kertas 1. So kertas 1 ni selalunya susah sikit lah untuk student score. Okay, contoh kalau dekat sini dia kata Raja 1 menunjukkan garis lurus yang diperolehi dengan mempulot lot Y dia melawan X. Okay, so dia ada lot Y melawan ln Y melawan X. Okay, ln tu sebenarnya ln ni ln ni maksudnya ialah log E. Sebenarnya kan kalau dekat sekolah akan belajar log 10. Tapi kalau ln ni sebenarnya ialah log E. Log E tu kita tulis sebagai ln. Okay, dia soalan yang pertama dia bagi ungkapkan Y. Okay, kita kena tengok dulu kita punya graf, gambar raja lah. Okay, so dekat sini kita ada ln, kat sini ada X, kat sini ada titik dia, 1 dengan 2. Okay, maksudnya kita kena cari dulu Y sama dengan, Y besar sama dengan MX tambah C. Y besar tu sebab kita belum gantikan lagi Y kita dengan X kita. Okay, so kita akan guna Y sama dengan MX tambah C. M tu ialah kecerunan. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. C ialah pintasan Y. Kalau X ialah paksi X dan Y ialah paksi Y. Paksi Y. Okay, sebab dalam tajuk ni paksi Y tu bukan Y sajalah, dia boleh jadi yang lain. Contoh dekat sini dah jadi ln Y. Okay, so kalau dekat sini dia ada titik. So dia akan jadi X1, Y1, X2, Y2. Untuk kita cari M lah. M sama dengan Y1, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. M sama dengan 2 tolak 8 perkan dengan 1 tolak 3. Okay, kita masukkan dalam kalkulator. 2 tolak 8 bahagi dengan 1 tolak 3. M akan sama dengan 3. So bila kita ada M 3, Y sama dengan 3X tambah C. Kita akan masukkan mana-mana titik, boleh pilih titik 38 ataupun 12. Okay, so saya pilih yang 38. Okay, so 8 sama dengan 3 darab 3 tambah C. 8 sama dengan 9 tambah C. 8 tolak 9 sama dengan C. C sama dengan negatif 9. Kita masukkan balik Y sama dengan 3X tolak 9. Ini soalan yang A. Lepas tu bila kita dah dapat Y sama dengan MX tambah C, kita boleh gantikan Y besar kita dengan ln Y. Ln Y sama dengan 3X tolak 9. Yang paksi X dengan paksi Y ni kita boleh gantikan ikut apa kita punya ni lah dalam gambar rajah. Ln Y dengan X. Lepas tu, macam mana kita nak cari, dia kata dia nak ungkapkan. Maksud sini dia kata ungkapkan Y. Ungkapkan Y tu dia nak Y sahaja. Dia tak nak ln. So ln ni kita akan bawa sebelah. Okay, maksud bawa sebelah tu ialah, okay, kan kita ada Y sama dengan ln bawa sebelah dia akan jadi 3X tolak 9. Ln bawa sebelah lawan dia ialah E kuasa. Dia akan jadi Y sama dengan E kuasa 3X tolak 9. Cikgu. Ya? C dia bukan negatif 1 kan? Sorry. Betul negatif 1. Betul? Nah, salah tekan, salah kira. Betul. Negatif C sama dengan negatif 8 tolak 9. 1. Negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1. Okay. So ni jawapan untuk A lah. Kita cari Y sama dengan MX tambah C. Okay, terima kasih. Ataupun kalau yang ln ni kan, okay, saya buat sebelah.
kalau dia ada ln y sama dengan 3x tolak 1. Okay, so dia akan jadi ln. Okay, untuk hilangkan ln, dia akan jadi ln y sama dengan 3x tolak 1 kena tambah ln e. Okay, bila kita tambah ln e, sebab belah kiri ada ln, belah kanan tak ada ln. Dia akan jadi ln e kuasa 3 tolak 1. Okay, so bila belah kiri dengan belah kanan ada ln, kita boleh potonglah kita punya ln tu. So jadilah y sama dengan e kuasa 3x tolak 1. Kalau nak letak macam tu pun dapat markah juga. Dapat M, dapat 1 markah. Ni berdasarkan buku lah. M dapat 1 markah. Persamaan ln y ni dapat 1 markah bila awak dah cari C tadi. Lepas tu kalau y sama dengan ni pun dapat lagi 1 markah. Okay, so bila dia bagi gambar rajah, awak kena cari dulu daripada gambar rajah, baru awak cari yang dia nak lah, yang y sama dengan something. Okay, lepas tu kalau dia kata B, cari nilai X apabila Y sama dengan 5. So yang B kita ada ialah Y. Awak boleh ambil yang Y sama dengan something ni ataupun awak ambil yang ln Y. Saya ambil yang ln Y sama dengan 3X tolak 1 ln 5 sebab dia kata jika Y sama dengan 5, so 3X tolak 1 ln 5 tambah 1 ln 5 tambah 1 sama dengan 3x ln 5 tambah 1 bahagi 3 sama dengan x. X akan jadi sama dengan ln 5 tutup kurungan tambah 1 bahagi 3. 0.8698. Masukkan awak punya ln 5 dapat 1 markah, jawapan akhir 1 markah. 2 markah dekat situ. Okay. Seterusnya, okay, so itu soalan nombor 1. Okay, seterusnya dia ada nombor 7 pula. Dia kata dekat sini rajah 5 menunjukkan garis lurus y per x dengan 1 per x. Okay, kita tengok yang A dulu. Boleh ubah x dan y dihubungkan dengan persamaan yang ni. Okay, dia bagi persamaan yang ni. Dengan keadaan P dan Q adalah pemalak, cari nilai P, Q dengan pintasan X. Okay, kita kalau tengok daripada gambar rajah dulu kan. Sebelum kita tengok apa yang dia bagi, kita kena tengok gambar rajah dulu. Dia ada Y sama dengan MX tambah C. Okay, so samalah apa yang dia ada, Y sama dengan MX tambah C. So Y dia, sebelum kita ganti Y, kita kena cari M dulu. M sama dengan, okay, ni koordinat dia. X ada, X tak ada, X kosong, Y ada. Okay, so Y tu kita akan ganti dengan 1 lah. So koordinat dia 0, 1. So yang ni akan jadi Y2, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, X1, Y1, X2, Y2. M sama dengan 16, 1 tolak 16 perkan dengan 0 tolak 4. M akan jadi sama dengan 1 tolak 16, 0 tolak 4. 15 per 4.
Okay, lepas tu bila kita dah dapat M, kita masukkan balik dalam persamaan Y sama dengan 15/4X tambah C. So boleh masukkan yang mana? Sebab dia dah ada yang ni. Okay. Dia boleh terus dapat C lah kat situ. Tapi kalau nak masukkan pun boleh. 0, 1. So 1 sama dengan 15/4 darab dengan 0 tambah C. C akan sama dengan 1. So Y sama dengan 15/4X tambah 1. Ni salah, ni X besar. Okay, sebab kita belum ganti lagi. 15/4 X besar tambah 1. Okay, so bila kita dah dapat, kenapa tak keluar? Okay, bila kita dah dapat yang tu, baru kita gantikan kita punya paksi Y dengan paksi X. Okay, paksi Y kita ialah 1/Y sama dengan 15/4 dalam kurungan 1/X tambah 1. Ataupun awak boleh tulis 1/Y sama dengan 15/4X tambah 1. Ini untuk yang persamaan daripada graf, gambar rajah. Persamaan rajah. Daripada rajah. Sebab dia kena bandingkan dengan apa yang dibagilah kat sini. Dia kata, boleh ubah X dan Y dihubungkan dengan persamaan Y sama dengan PQ tambah PX. Cikgu. Ya. 1/Y tu dapat yang mana? Oh, Y per X. Sorry, Y per X. Ya Allah, kenapa banyak salah ni? Okay, Y per X. Sorry. Y per X. Okay. Sorry, Y per X. Okay. Bukan 1/Y. Saya salah tengok. Okay, lepas tu bila dia bagi, okay, yang ni A. Dia suruh cari nilai P, nilai Q dengan nilai X. Dengan pintasan X. Okay, kalau kita tengok dia ada persamaan soalan dia Y sama dengan PX pula. Y sama dengan PQ. Y sama dengan PQ tambah PX. Okay, untuk kita bandingkan, kat sini kan Y. Tapi kat kita punya persamaan rajah tu ialah Y per X. So kita kena jadikan Y ni Y per X. Macam jadikan Y per X, dia akan jadi Y sama dengan PQ tambah PX. Semua kena bahagi dengan X. So dia akan jadi Y per X sama dengan PQ per X tambah PX per X. So Y per X sama dengan PQ per X sebab dia boleh potong-potong. Dia akan jadi tambah P. So kita kena keluarkan balik. So dia akan jadi Y besar dia ialah Y per X. X besar dia ialah 1 per X. M dia ialah PQ. Dan C dia ialah P. So ni yang A. Lepas tu, okay, ni saya buat turun lah. Ni pun saya bawa turun. Saya tak nak lah. Okay, kalau ni daripada persamaan, kalau daripada gambar rajah, dia akan jadi Y per X sama dengan 15/4X tambah 1. Y besar Y per X. X besar 1 per X. M sama dengan 15/4. C sama dengan 1. Okay. Lepas tu macam mana kita nak cari? Kalau awak tengok dekat sini, kita punya M ialah PQ. M ialah 15/4. Okay. So maksudnya kita boleh bandingkan dia. M PQ. Lagi satu ialah M 15/4. Ni akan besar. Jadi persamaan yang daripada equation dia. Dan ni daripada gambar rajah. Sama juga macam yang C sama dengan P, C sama dengan 1. Okay, so maksudnya dekat sini kita kena banding. M akan sama dengan M. C akan sama dengan C.
Okay, so P kita akan sama dengan 1. PQ sama dengan 15/4. So C kita dah dapat 1 darab Q sama dengan 15/4. Maka Q kita akan sama dengan 15/4. Okay. Lepas tu dia suruh cari pintasan X. Lagi satu dia nak cari pintasan X. Kita akan guna daripada rajah untuk cari pintasan X. Okay. Pintasan X kita boleh guna Y sama dengan 15/4 X besar tambah 1. Pintasan X, Y awak kena sama dengan 0. So 0 sama dengan 15/4 X tambah 1. Negatif 1 sama dengan 15/4 X. Negatif 1 bahagi dengan 15/4 sama dengan X. X akan sama dengan negatif 4/15. Okay. Itu cari untuk pintasan X, Y sama dengan 0. Berapa markah ni? 5 markah. Okay, 5 markah. Per markah yang pertama bila kita bahagi semua dengan X 1 markah. Okay. Bila kita dapat P 1 markah. Bila kita dapat Q 1 markah. Bila kita masukkan dekat sini Y sama dengan 0 dapat 1 markah. Dan jawapan akhir akan dapat lagi 1 markah. Okay, selalunya dalam dia bagi persamaan. Lepas tu dia bagi gambar rajah, awak kena bandingkan lah. Dia akan jadi 2 persamaan yang sama. Y dengan X kena sama. Supaya M dengan C awak boleh bandingkan. Okay. Yang B pula dia kata dia nak ungkapkan Y. Okay, so tadi kita dah dapat ungkapkan Y tu maksudnya nak Y je lah kat sini. Okay, ataupun Y per X tadi sama je. Kalau dekat sini kita ada B kan, kita kan ada persamaan daripada yang rajah. Y per X sama dengan 15/4 X tambah C. So kalau dia kata dia nak Y je, Y per X sama dengan 15/4 X tambah 1. Semua kena darab dengan X. Y X per X sama dengan 15X per 4X tambah X. So semua ni boleh potong. So dia akan jadi Y sama dengan 15/4 tambah X. Satu markah je. Boleh juga kalau awak masukkan terus dalam Y sama dengan PQ tambah PX. So tak perlu buat darab X ni lah. Cikgu, Ya. boleh tak saya explain kat cikgu apa yang saya faham? Lepas tu cikgu betulkan kalau saya salah sebab Boleh. Okay. So first kalau nampak soalan ni saya akan cari dia punya M, lepas tu cari dia punya C, and then saya akan masukkan dalam yang Y besar, X besar semua tu. So saya dah dapat dia punya equation dah kan. And then kan equation dia bagi tu saya kena compare. Tapi sebelum saya compare tu saya kena bagi dia sama like equal lah. Which is saya akan bahagikan dengan X. So bila dia dah sama, saya compare dia sebab saya dah dapat M, so compare dengan PQ. C compare dengan P. So bila dah dapat tu, dah dapat P, dapat Q, lepas tu X intercept tu maksudnya Y sama dengan 0. So saya kena
tulis kosong sama dengan 15/4x tambah 1 baru dapat x intercept. Lepas tu yang expression of y in term of x tu saya boleh yang ambil daripada awal-awal tadi darabkan dengan x. Tu dia punya flow kan. Betul. Okay, thank you cikgu. Sama. Dia sebenarnya kaedah dia sama je macam yang paper 2. Cuma paper 1 ni kadang-kadang di teori dia susah sikit. Dia confusing sikit. Okay, bagus. Okay, so seterusnya. Okay, kita buat kertas 2 pula. Okay, dekat sini dia cakap gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Jadual satu menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu buah eksperimen. Pemboleh ubah X, Y dihubungkan dengan persamaan Y sama dengan KP kuasa X. Okay, dengan keadaan K dan P adalah pemalas. Satu garis lurus yang diperoleh daripada graf log 10Y melawan X diplotkan. Okay, lepas tu dekat sini dia kata plot log 10Y melawan X. Okay, tapi dekat sini kita ada X dengan Y sahaja. So kita kena buat apa? Kena buat, sebab dia kata dia nak log 10Y melawan X. So kita kena buat kotak yang baru. Log 10 dengan X lah. Okay. So kalau untuk pelajar yang lemah, kita akan tengok dulu soalan dia nak apa. Lepas tu bila kita dah tahu dah soalan dia nak apa, baru kita tulis terus dia punya kotak lah. Sebab kotak tu dapat markah juga. Satu markah. Okay. So kalau dekat sini, dia akan ada kotak baru. So dekat ada X dengan log 10Y. X masih sama, X dia akan start dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1.0, 2.0, 3.0. Tak nak letak point pun tak apa sebab semua tak ada point. 4.0, 5.0, 6.0 dan 7.0. Okay. Lepas tu kalau yang log 10Y maksudnya kita daripada Y ni kita letak log 10. Lepas tu letak 58. Lepas tu log 10 lagi masukkan pula 201. Okay, tu macam ni nak cari log 10Y. Okay, so dia ada log 10. Log 10 tekan log 10, lepas tu masukkan 58. Kalau 58 ambil 2 je, titik perpuluhan dia 1.76. 201 log 10 log 201 2.30. Lepas tu 3170 3.50. 7940 3.90. 30900 4.49. Lepas tu 100 100,500 5.00. Kalau tu 100,500 sama. Kenapa sama? 5.00. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait. Sama. Saya rasa ada salah ni soalan ni. Saya rasa nombor 7 tak ada. Sebab tak mungkin sama. Ni tak ada kot. Okay. So kalau soalan ni dia akan ada kertas graf. Okay, so kita akan ambil kertas graf. Bila kita dah buat table, dia akan dapat satu markah lah. Dekat log 10Y ni dah confirm dapat satu markah. Okay.
Lepas tu kita ambil kertas graf, kita akan garis dulu. Kita tengok dia ada negatif tak? Tak ada negatif. So kalau tak ada negatif, kita akan start dengan hujung. Belah kiri. Lepas tu dengan bawah sikit. Tak bawah sangat pun tak apa. Lepas tu kita label. So paksi, dia kata dekat sini, paksi log 10y melawan x. So kat sini ialah dia akan tulis x. Dekat atas dia akan tulis label dengan log 10y. Okay, so kita akan tengok dekat sini dia cakap 2 cm kepada 1 unit untuk paksi x. Okay, kita akan tengok dia punya unit. Kalau 2 cm tu maksudnya dia punya size. Kat sini kan, contoh kalau dekat sini 10 kotak tu sebenarnya 1 unit lah yang ni. 1 unit pula 2 cm. So ni ialah 2 cm size dia. 10 kotak. Yang ni 10 kotak 2 cm. Kalau dia kata 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X, maksudnya kita akan tengok yang 1 unit maksudnya sifar 1. Okay, so maksudnya untuk paksi X kita akan tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Lepas tu yang dia kata 2 cm kepada 0.5 untuk paksi log 10y. 0.5 tu maksudnya sifar 0.5. Maksudnya setiap satu tu kena tambah 0.5, 0.5, 0.5 lah. Okay, so dia akan jadi 0.5. 0.5 tekan kalkulator tambah 0.5 lagi akan dapat 1.0. 1.5. 2.0. 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 dan 5.0. Okay, kena tengoklah graf kita tu kalau tak muat kena ke bawahkan sikit. So kita punya paling besar ialah 5.0. So cukup. Log 10y kita cukup untuk kita tulis dalam kita punya kertas graf. Okay. Lepas tu macam mana nak baca yang kecil-kecil tu. Contoh kalau dia ada 1 sampai 2. Kalau 1 sampai 2 bila yang kecil tu dia akan jadi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 dan 1.9. Okay, so ni kecil-kecil tu lah yang kena tahu baca. Contoh kalau dekat sini dia ada, sini kan, so kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan jadi 2.7. Okay, semua yang saya tulis guna pen merah ni tak perlu tulis lah dalam kertas trial awak. Kalau nota tak apa. Okay, tu kalau untuk paksi X. So setiap satu tu kena tahu point dia. Sebab kalau MAT ni, dia punya point tu kadang-kadang dia macam pelik sikit. So awak kena tahu dia point tu satu-satu kecil tu untuk apa. Macam kalau paksi Y, okay, kalau dekat sini 0.5. Okay, so maksudnya dia akan jadi setiap 2. 1, 2, 3, 4. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Lepas tu yang kecil-kecil tu 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45. Okay, dia sebenarnya sama je dengan sifar 5, soal 5 lah. Tapi sebab dekat sini ada point kan, so macam pening sikit lah, takut awak pening.
Contoh kalau dekat sini, yang ni. Dia akan jadi, okay, kan dia 2, 2, 2. So 2, 2, 2, 2, 2. 6, 7, 8. So dia kat sini ialah 0.8, kat sini ialah 0.85. Okay, salin dulu sampai situ untuk cara baca awak punya yang kecil tu. Okay, lepas tu macam mana cara kita nak buat dia punya, apa nama dia, pangkah tu kan. Okay, kita tengok dulu yang pertama dia ada 1.0. Okay, 1.0 dia akan kat sini 1.0. So dia akan garis ke atas. So garisan awak akan ke atas lah. Yang merah ni tak perlu tulis. Lepas tu kita akan cari okay, 1.0 kat sini kan. Lepas tu kita akan cari 1.7. So dia ada 5 dekat sini, 1.5, 1.6, 1.7. 1.76 ni yang paling dekat dengan dia ialah 1.75. Okay, so 1.75 dekat sini. Okay, so bila awak dah, kalau nak tulis garis betul-betul tu tak ada masalah lah. Cuma jangan pekat sangat dalam kertas exam awak. Okay, so kita akan jadi pangkah dekat yang bertembung tu. 1 dengan 1.75. Sebab 1.76 tak ada kan dalam graf. So kita akan ambil yang 1.76. 1.75 lah yang paling dekat. Okay, lepas tu yang kedua dia ada 2 pasangan dia dengan 2.3. 2, 21, 22, 23 kat sini. Okay, so dia akan tanda pangkah dekat situ. Yang bertembung tu lah. Okay, lepas tu 3, 3.5. 3 ke atas lagi. 3. Okay, betul-betul garisan tu. 3 dan 3.5 dekat sini. Okay. Tanda pangkah. Pangkah tu jangan kecil sangat, besarkan sikit pun tak apa, tak ada masalah. Okay, seterusnya 4, 3.9. 35, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 39. Sini. Okay, lepas tu 5, 4.45. 4.5. 4.5 paling dekat, boleh bundarkan. Dan kalau 6, 5. Okay. So dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 garisan. Okay, macam nak tahu ada satu garisan yang akan salah. Contoh kalau dekat sini kan dia kata B ni, dia punya keyword dia bagi tahu yang nilai Y yang betul jika salah satu daripada nilai-nilai X tu ada yang nilai-nilai Y tu ada yang tersalah catat. Maksudnya bila awak punya graf ni memang akan ada satu garisan, satu titik yang terpesong sikit dia punya tu. Okay, so awak akan ambil kertas pula, ambil pembaris panjang. Awak akan tengok dia punya garisan. Salah pangkah. Sekejap 4. Something is wrong. Log 10, 30, 900. 4.49. Sekejap, kenapa jawapan dia pelik
Soalan dia ada salah ke? Semua tak kena. Ada satu tak kena. Sepatutnya semua kena. Saya rasa soalan ni ada error. Sebab jawapan dia tak sama. Jawapan dia, sekejap saya tunjuk. Saya nak tunjuk lah. Okay. Jawapan dia, okay ni. Ini mana? Kita punya mana? Yang ni kan. So kalau awak tengok dekat sini kita punya ialah tadi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dekat dalam dia punya gambar rajah ni, dia punya jawapan lah. Skema dia 1, 2, 3, 5, 6, 7. So 4 tak ada. Lepas tu dia ada 7. Okay. So dekat sini ada masalah dekat soalan lah. Okay, so saya skip soalan ni. Saya teruskan soalan lain. Okay, so ni ada masalah. Masalah soalan. Soalan ni tak betul. Okay. Cikgu. Ha? Kalau yang soalan dia kata yang has been wrongly recorded tu, okay, walaupun jawapan soalan ada problem, tapi kalau kita nampak soalan macam ni, kita kena buat apa? Yang Soalnya kalau ada problem, cikgu awak akan bagi tahu lah dalam kelas. yang has been wrongly recorded. Yang ni kan, kalau awak tengok yang ni kan macam ni kan. Dekat sini kan tadi kita punya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Sepatutnya bila kita garis tu dia akan ada satu yang terlain kat sini. 4 tak ada kat sini. Yang X ni. Oh, so kalau dia kata correct value tu kita tengok yang kena garis lah. Yang ni kan, okay, sekejap. Contoh ni dia punya garisan. Okay. Sekejap, mana? Saya share. Kalau mana-mana reason. Kalau dia kata dia nak nilai Y kan, contoh kalau kita dah lukis. So contoh kan kalau dekat sini kan, dia kata ada satu garisan yang dia dah salah pangkah kan. Ni stop sharing. Poin 1, 3 dengan 4. Tapi soalan dia salah. Macam ni. Sebab kalau saya sambung poin 1, 3 dengan 4. 1, 3 dengan 4. 1, 3 dengan 4. Oh ya. Macam ni kan. Sekejap. Sebab ada yang cakap dia sambung. 1, 3 dengan 4. 1, 3 dengan 4. Macam mana 1, 3 dengan 4 nak sambung? Sorry, 1, 4 dengan 5. 1, 4 dengan 5. 1, 4 dengan 5. 1, 4 dengan 5. Tak boleh. Oh, tak boleh. So kita anggap je lah ni error. Tak apa. Bukan salah kita, salah soalan. Okay. Tapi kalau macam contohnya soalan ni memang dia nak best fit je kan. Best fit je maksudnya tak perlu nak semua sekali. Kan? Betul? Betul. Tapi ni level SPM. Kalau level SPM ni memang akan dia ada yang kalau ada error tu memang cikgu sekolah akan bagi tahulah. Okay. Tak apa. Okay, contoh kalau dekat sini kan dia kata dia nak suruh apa nama dia cari yang betul kan, dia kata dekat sini cari nilai yang betul, nilai Y yang betul. Bila dia kata dia dah tersalah. So ni ialah dia punya titik dia yang tersalah tu kan. So sepatutnya titik awak tu dia akan jadi dekat mana? Dekat sini kan. Ke bawah. Macam mana titik dia? Kat sini. Sini. Kecil lagi ni. Dekat sini. Okay, so maksudnya dia punya X tu ialah dekat ini. Dekat sini. 3,
Lepas tu dia punya ni dia akan ke kiri kan macam ni. Okay. So maksudnya kalau yang tersalah tu besarnya. Sekejap. Dia kena kecil lagi. Supaya boleh nampak dia punya tu. Okay, ni kan dia punya 3 tu kan. So dia kena dekat sini lah. Sini 3. Okay. So dia akan jadi sini. Yes. 3 ke atas. Lepas tu ke kiri. Ke kiri. Okay, lepas tu kita akan baca lah dia punya tu berapa kan. Kalau dekat sini dia akan jadi 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.85. Okay, tapi bila kita baca dia ialah 2.85 tapi dia punya paksi ialah log 10 Y. Log 10 Y. Okay, log 10 Y sama dengan 2.85. Dia kata dia nak nilai Y, maksudnya Y sama dengan 10 kuasa 2.85 sebab log 10 ni kena bawa sebelah. Okay. So bila awak bawa sebelah dia akan jadi Y sama dengan Y sama dengan 10 kuasa 2.85 ialah 707.95. Tu kalau dia nak nilai Y yang sepatutnya. Bila dia kata dia dah lari. Dia kata Y dia telah tersalah catat. Sini. Jika Y tersalah catat. Tersalah catat. Ini soalan yang 1. B. So kita akan tengok dia punya ni lagi sekali. So kita akan tengok garisan dia. Lepas tu kita tengok 3 sebab dia punya pasangan X dia 3. Kita akan pangkah dekat X tu, dekat garisan dia lah yang kita dah garis. Lepas tu ke kiri. So bila kita tengok paksi Y, kita akan tengok kita punya label apa? Log 10 Y. So bila kita ada log 10 Y sama dengan bila kita baca akan jadi 2.85. Okay, so Y akan jadi 10 kuasa 2.85. So Y sepatutnya yang dicatat ialah 707.95. Bukannya 3175. Okay, faham. Let's go. Okay. Salin dulu. Dia tak pernah jadi macam yang tersalah catat dia ada banyak point, tak ada. Memang 1 point biasanya. 1 point je. Selalunya 1 point je. Okay. Dia kalau tersalah catat ni dia memang nampak betul-betul tersalah catat lah. Kalau yang best fit tu kan kadang-kadang dia akan ada, kalau untuk cari best fit tu kadang-kadang satu kat atas, satu dekat bawah. Tapi kalau dekat sini dia macam dah lari jauh sangat. Outliers Jadi lah. obvious sangat lah, betul. Okay. Soalan seterusnya. Okay, nombor 8 pula. Yang lain pula. Okay. Kalau dekat sini dia cakap Raja 1 menunjukkan nilai-nilai bagi X berubah. Dia ada Y sama dengan persamaan dia. Lepas tu dia kata plotkan log 10Y melawan X tambah 1. Okay, so soalan dia nak log 10Y tambah X tambah 1. Okay, kita kena buat satu lagi, 2 kotak lah dekat sini. Log 10Y dengan X tambah 1. So 2 markah extra.
Dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So yang atas dia akan jadi X tambah 1. Yang bawah dia akan jadi log 10 Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kalau X tambah 1, 0.5, 1.5, 2.0, 2.5, 2.95, 3.5, 4.0. Okay, lepas tu log 10, 2.3, 0.36, log 10 X 3.4, 0.53. 5.01, 6.70, 6.61, 0.82, 10.5, 1.02, 15.1, 1.18. Okay, cuba tengok. Okay, 4.0, 1.18, 2.95. 2.95, 1.5, 2.0, 2.5. Sebab semua ada 2 titik perpuluhan. Sebab ada satu yang ada 2 titik perpuluhan, so semua kena ada 2 titik perpuluhan lah. 0.36, 0.53, 0.01, log 10, 5.01, 0.7, salah, bukan 6. 0.7, 0.82, 1.02, 1.18. Okay, so ni akan dapat satu markah, yang ni akan dapat satu lagi markah. Lepas tu dia cakap dengan menggunakan skala 2cm kepada 0.5 untuk paksi X dengan 2cm kepada 0.2 untuk paksi Y. Okay, so kena lukis graf. Okay, ambil kertas graf. Garis dulu. So bawah kita akan label dengan X tambah 1. Yang atas kita akan label dengan log 10 Y. Okay, untuk paksi X tambah 1 dia kata 2 cm kepada 0.5. Okay, so yang bawah dia akan jadi 0.5 tambah 0.5, 1.0. Tambah lagi 0.5, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 dan 4.0. Okay, lepas tu kalau dia ke atas, dia kata 2 cm kepada 0.2 untuk paksi log 10 Y 0.2. So sifir 0.2. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. Okay. So kita tengok balik log X tambah 1 sampai 4. Okay, ada 4. Log 10 paling besar ialah 1.18. Okay, dapat juga. Okay, kalau untuk yang ni kita akan baca yang kecil-kecil lah. Okay, so kalau 0.5 tadi kita cakap 2 kotak kan, 2 kotak. So 0.5 sampai 1.0 kat sini ialah 0.6, 0.7, 0.8,
0.9. So yang kecil tu dia akan jadi 0.95, 0.65, 0.75 dan 0.85. So yang kecil tu 0.05, ni 0.55. Okay, tapi untuk CFA 2, 0.2 ni, yang kecil ni akan jadi 0.1. Okay, so antara ni kat sini kosong kan, kosong dengan 0.2, tengah-tengah dia ialah 0.1. So tengah-tengah dia ni ialah 0.3. Lepas tu yang kecil lagi 0.22, 0.24, 0.26 dan 0.28. 0.32, 0.34, 0.36, 0.38. So yang kecil-kecil ni akan jadi 0.02. 0.04. Okay, so titik perpuluhan tu dia kena tengok betul-betul. Okey, seterusnya kita akan tandakan dia punya titik. Kalau 1.5, 0.36. 1.5 ke atas, 0.36 ke sini. Okay, so dia mula dekat situ. Ada paksi X negatif. Okay. Sebab dia mula dekat tengah-tengah, mungkin jawapan paksi C kita mungkin akan jadi negatif. Okay, so ni pangkah. Lepas tu kalau 2 dengan 0.53, 0.5 paling dekat 0.2. 1.5 kat sini. Silap. Salah. Saya salah tengok. Bukan. 1.5 dekat sini. Betul. Sifik 0.5 lepas tu dengan 0.36. Okay, so pangkah dekat situ. Kalau 2.0, 0.5, lepas tu paling dekat ialah 0.2. 0.52. 2.5, 0.7. 3, 2.95, 2.95, belum 3 lagi. 0.82, 0.9 kat sini. Sini 0.295 ke atas. Lepas tu dia ada 0.82 kat sini. Wah, sikit lah. So dia akan pangkah dekat situ. Lepas tu dia ada 3.0, 1.02. 1.02 dan 0.35. Kalau 4, 1.18. 1.18 dekat sini. Okey. So garisan dia mungkin akan terkena dekat negatif lah. Jadi kalau awak dah buat graf awak tu, yang kalau ni awak buat bawah sekali, maksudnya awak kena padam balik dan ke ataskan sikit awak punya paksi X tu. Okay. Tengok. Dia kena semua titik tak? Ada titik yang tak kena. Jap. Ni better guna pembaris panjang. Ikut. Some point. Tak, 38.
Kosong. Okay. So dekat sini dia akan jadi negatif. Negatif 0.2. So ada dua titik yang tak kena. Satu titik yang bawah, satu titik yang atas. So ada 1, 2, 3, 4 titik yang kena. Okay. Lepas tu kita akan garis daripada hujung sampai kena C lah. Sebab apa? Sebab kita nak cari Y sama dengan MX tambah C. Okay, kita akan ada Y sama dengan MX tambah C. Daripada graf. Sebelum kita tengok soalan lah. Okay, so kalau Y ni dia kata dia nak pintasan pula. Y ni ialah paksi Y. X ialah paksi X. Jadi akan tulis dekat kertas biasalah, jangan tulis kat kertas graf. Tapi sebab sekarang kita belajar, so nota tulis kat kertas graf pun tak apa. M ialah kecerunan. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. C sama dengan pintasan Y. Sebab tu bila garis dia akan jadi daripada hujung ke hujung supaya kita tengok C kita akan dapat berapa. So kalau dekat sini, C ni ialah C. So kalau dekat sini C saya akan dapat 0.14. Soalnya dia akan plus minus. 0.14. Okay. So saya punya negatif. Okay. C saya sama dengan negatif 0.14. Okay, kalau M ni macam nak cari M, so kita akan ambil dua titik yang kena. Contoh kalau dekat sini kita ada titik yang pertama, saya ambil titik yang pertama dengan titik yang terakhir lah kot. Okay, titik pertama saya ambil ialah 1.50 dengan pasangan dia 0.36. Okay, ni X, ni Y. Okay, so cara tulis dia ialah X dengan Y. Lepas tu titik yang 6, yang terakhir, yang sebelum akhir lah, yang kelima. 3.5 kosong dengan 1.02. Okay, untuk kira M. So ni X1, Y1, X2, Y2. Okay, so M akan sama dengan 1.02 tolak dengan 0.36 perkan 3.50 tolak 1.50. So M akan dapat 1.02 tolak 0.36, 3.5 tolak 1.5. Akan dapat 0.33. Okay. So ni kita punya Y daripada graf. Lepas tu kita akan tulis dia punya persamaan lah. Gantikan balik persamaan dia. Dia akan jadi paksi Y kita ialah log 10 Y. Okay, so kita akan tulis persamaan garis lurus dia. Garis lurus. Y besar ialah log 10 Y sama dengan 0.33 dalam kurungan X tambah 1 sebab X dia. Tolak dengan 0.14 sebab C kita dekat negatif. Okay, ni daripada graf. Untuk kita dapatkan kita punya P dengan Q, kita kena tengok daripada graf dululah. So kita akan keluarkan dulu apa yang ada dekat dalam graf. Apa besar sangat. Okay, lepas tu kita akan copy balik, masukkan dalam kita punya kertas. Saya lah yang kena copy. Sebab kalau tak, awak buat terus dalam kertas awak lah.
So dia ada persamaan garis lurus dari graf daripada graf. Kita ada y log 10y sama dengan 0.33 x tambah 1 tolak 0.14. So y besar sama dengan log 10y, x besar sama dengan x tambah 1, m sama dengan 0.33, c sama dengan negatif 0.14. Okay, kita keluarkan satu-satu supaya lebih senang nanti kita nak tengok balik. Yang x plus 1 tak perlu nak selesaikan ni. Yang mana Jadi, yang x plus 1 tu kan. tak perlu. Oh. Sebab dekat sini dia nak keluarkan x tambah 1. Sebab kita akan tengok paksi dia lah. Tak payah kembangkan. Okay. Thank you. Okay. Okay, lepas tu kita tengok soalan yang pertama. Dia kata dekat sini, dengan menggunakan graf, dia suruh cari nilai y apabila x sama dengan 0.75. Okay, kalau dia bagi dekat sini, dia suruh cari nilai y apabila x sama dengan 0.75. Bila kita tengok graf kita, x kita ialah x tambah 1. Okay, so maksudnya kat sini dia akan jadi x sama dengan 0.75. Kalau daripada graf, dia akan jadi x tambah 1. So maksudnya 0.75 ni pun kena tambah 1 juga. So x tambah 1 sama dengan 1.75. Baru boleh tengok daripada graf. Okay, so daripada graf kita tengok 1.75. Garis putus-putus. 1.75, 1.5, 1.6, 1.7, 75 dekat sini. Lepas tu kita garis ke tepi, ke kiri. Okay, so dia akan jadi 0.44. Okay, tapi, okay, dia ada tapi juga sebab apa? Sebab dekat sini bila awak tengok paksi y, okay, bila awak tengok paksi y, dia bukan y, dia ialah log 10y. Okay, so maksudnya bila dia kata bila x tambah 1 sama 1.75, log 10y akan sama dengan 0.44. Okay, lepas tu dia kata dia nak nilai y. Okay, so y sahaja 10 bawa 11 dia akan jadi 10 kuasa 0.44. So y awak akan dapat log 10 kuasa 0.44. Akan dapat 2.754. Okay, so satu markah je kat situ. Dapat satu markah. Okay, so kalau daripada soalan dia nak tengok graf, kena tengok graf awak paksi dia apa. Kalau x tambah 1, kena jadikan x awak x tambah 1. Kalau dia ada y, dia akan keluarkan log 10y. Dan y sahaja 10 bawa 11, dia akan jadi 10 kuasa 0.44. Itu untuk soalan yang pertama. Okay. So kalau dalam kertas graf tu kena garis putus-putus lah. Supaya awak tahu dia dekat mana. Okay, lepas tu bila kita dah cari yang tu, kita nak disuruh cari tulis y sama dengan p kuasa x tambah 1 per q dalam bentuk linear. Lepas tu cari nilai p dengan nilai q. Kalau dia kata dia nak dalam bentuk linear, maksudnya dia nak dalam bentuk garis lurus. Bentuk linear tu garis lurus. Garis lurus tu macam mana? Yang ni. Okay, ikut soalan lah. Okay, maksudnya kalau dekat sini dia ada nombor 2. Dia ada y sama dengan p x tambah 1 per q. Okay, dalam kita punya graf kita ada log 10y. Maksudnya belah kiri kena tambah log 10y sama dengan log 10 p x tambah 1 per q. Macam mana nak pecahkan log? Okay, hukum log kena hafal. Hukum log. Kalau dia darab log 10 x darab y, bila pecah dia akan jadi tambah log 10x tambah log 10y. Kalau dia log 10 x bahagi dengan y sama dengan log 10 x tolak log 10
Y. Kalau dia ada log 10 X kuasa N, so N boleh bawa depan, dia akan jadi N log 10 X. Okay, ni hukum log lah yang kena hafal. So kalau dekat sini dia per, bila kita pecahkan dia akan jadi, sikit lah. Dia akan jadi log 10Y sama dengan log 10 P X tambah 1, sebab X tambah 1 tu untuk P sahaja, tolak log 10 Q. Lepas tu yang ditulis balik, log 10Y sama dengan log 10 P X tambah 1 tolak log 10 Q. Maksudnya X tambah 1 ni kita boleh bawa depan. So dia akan jadi log 10Y sama dengan X tambah 1 log 10 P tolak log 10 Q. Okay, so sekarang dah sama. Sebab kita dah dapat kita punya log 10 Y. Sebenarnya yang penting log 10 Y ni lah. Kalau log 10 Y ni kita dah dapat, auto kita dah dapat lah kita punya persamaan. Jadi persamaan dia punya persamaan linear. Dia persamaan linear dia. Dalam bentuk linear dia dapat satu markah. Okay. Lepas tu, kalau dekat sini kita keluarkan juga Y sama dengan log 10Y. X besar sama dengan X tambah 1. M yang dekat dengan X tambah 1 ialah log 10 P C sama dengan negatif log 10 Q. Okay, so ni daripada persamaan, ni daripada graf. Kita akan bandingkan. Okay, log M sama dengan log 10 P, M lagi 1 sama dengan 0.33. Lagi 1 C sama dengan negatif log 10 Q, C sama dengan negatif 0.14. Okay, so ni daripada equation, ni daripada graf. So kita akan bandingkan dia. Maksudnya ialah M akan sama dengan M dan C akan sama dengan C. Okay, so log 10 P sama dengan 0.33, P sama dengan 10 kuasa 0.33, P sama dengan 10 kuasa 0.33 ialah 2.138. Negatif log 10 Q sama dengan negatif 0.14. Okay, belah kiri belah kanan ada negatif, so boleh potong. Jadi Q sama dengan positif Q, log 10 Q sama dengan 0.14. Q sama dengan 10 kuasa 0.14. Q sama dengan 10 kuasa 0.14 ialah 1.380. Okay, so jawapan dia yang ni satu markah. Buat perbandingan satu markah. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So tu cara nak cari P dengan Q lah. Cikgu, Ya. jawapan ni kan dia ada range dia kan. Saya dapat Q sama dengan 1.36 acceptable ke? Boleh juga. Okay. Okay. Sama-sama.